Perkongsian kita kali ini, apa itu gaharu, kenapa ia bernilai tinggi. Kayu biasa tetapi harganya luar biasa. Kayu ini nampak biasa tapi nilainya boleh cecah ribuan ringgit. Gaharu adalah resin wangi yang terbentuk dalam pokok karas hanya bila pokok itu dijangkiti secara semula jadi atau buatan. Kenapa dia mahal? Kita ikuti sesi ini. Ini kaedah untuk kita. Bila dijangkiti, pokok akan hasilkan resin sebagai tindak balas. Resin inilah yang menjadi gaharu. Dia, Masya Allah. Minyak wangi mewah, penuh bahur dan amalan spiritual, perubatan tradisional dan rawatan terapi. Subhanallah. Bila dia dah padam pun, prosesnya mengambil masa bertahun dan tak semua pokok hasilkan gaharu. Berbanding masa dia tak dibakar lagi lah kan, dia tak bau. Tapi sebab itu dibakar, gaharu dikenali sebagai emas hitam dari hutan, jarang, alami dan bernilai tinggi. Cara penggunaan yang biasa adalah kita letak atas bara lah kan, atas bara arang tu. Kemudian kita macam kita asap. Jangan lupa untuk follow Trader Gaharu untuk lebih banyak fakta dan sembang.